Mardiana binti Muhammad Faizal mendapat tempat kedua dalam ujian akhir sesi akademik. Jom tadi. Satu D. Alia Mariana juga telah memperoleh tahap pencapaian 6 bagi 8 mata pelajaran dan tahap 5 bagi 3 mata pelajaran. Calon kedua, Diana Mira binti Ismail Husin mendapat tempat kedua. Yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Nur, Guru Besar SK Tarang Permai, diiringi oleh Encik Nurjini bin Harudin, perangkangan pentadbiran untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara pendapat anugerah dipersilakan. Hadirin sekalian, sebelum kita mengumumkan pemenang bagi anugerah tokoh ini, izinkan saya membacakan biodata tentang tokoh yang akan kita raikan. Dilahirkan pada 30 Julai 2013 di Ayangkul, Kerala, India. Merupakan anak sulung dari 3 adik-beradik. Sesuai dengan hal ini yang suka membaca buku pada waktu lapang, beliau bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera perisian pada masa akan datang. Masih terkadang ingatan, pada awal beliau belajar di sekolah ini, beliau tidak fasih berbahasa Melayu. Tetapi berkat kesungguhan beliau dan Puan Nik Latifah pada yang ketika itu menjadi guru bahasa Melayu telah membuktikan bahawa kecemerlangan murid adalah hasil kerja keras, bukan kebetulan. Sumbangan dan kecemerlangan beliau dalam bidang akademik telah mendorong murid ini dinobatkan sebagai tokoh kurikulum 2025. Murid yang dimaksudkan ialah Adik Fatimah Zaria, dipersilakan untuk menerima anugerah. Majlis Berbahasa Hati menjemput Ibu Bapa Adik Fatimah Zaria untuk bersama-sama naik ke pentas bagi sesuatu gambar sebagai kenang-kenangan. Diucapkan kepada Encik Syamil Kafir dan Puan Bashir Habib Rahman atas kejayaan anak-anak ini. Seisi warga sekolah pastinya akan merasai kehilangan beliau pada tahun harapan. Terima kasih atas segala jasa dan bakti beliau terhadap sekolah SK Tarang Permai. Majlis hari ini mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa adik Fatimah Zaria atas kesudian bergambar di atas pentas sebentar tadi. Sebelum itu diminta Encik Nazri bin Muhammad Nur untuk kembali kekal berada di atas pentas. Majlis diteruskan dengan menjemput calon anugerah khas tokoh kurikulum iaitu adik Diana Mira binti Ismail Husin untuk menerima hadiah terbaik kurikulum atas pencapaian cemerlang yang telah diperoleh sepanjang tahun ini. Dipersilakan. Seterusnya majlis juga menjemput calon yang kedua iaitu adik Alia Mardiana binti Muhammad Faizal untuk menerima hadiah terbaik kurikulum atas pencapaian cemerlang yang telah ditunjukkan sepanjang tahun ini. Dipersilakan. Majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Nur, Guru Besar SK Tarang Permai atas kesudian menyampaikan anugerah.